للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Malam ini marilah kita sambung hadis berkenaan bab penuh hadis yang pertama daripada bab penuh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannati wa inna ar-rajula la yasduqu fa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kazzaban. Hadis pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Muhajirin, sahabat Nabi yang mula-mula sekali masuk Islam. Mula-mula sekali masuk Islam di Mekah, dan dia di kalangan sahabat Nabi yang ditindak oleh orang kafir, yang dikasari oleh orang kafir, yang diseksa oleh orang kafir. Walaupun diseksa, dipukul oleh orang kafir, Abdullah bin Mas'ud tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tidak berganjok. Abdullah bin Mas'ud satu hari dia seorang yang berani, dia baca surah Ar-Rahman. Baca surah Ar-Rahman di hadapan masjid, dalam Masjidil Haram. Masa itu Masjidil Haram dikuasai oleh orang kafir, yang mana orang Islam, orang Nabi tidak menguasai lagi Masjidil Haram masa itu, sebab masa itu orang kafir yang menguasai Masjidil Haram. Maka Abdullah bin Mas'ud cuba baca surah Al-Rahman di dalam Masjidil Haram. Tengah-tengah dia baca surah Ar-Rahman, orang katuk dia. Orang saya orang kafir mai katuk, mai pukul. Walaupun dipukul oleh orang kafir, Abdullah bin Mas'ud tak baca surah Ar-Rahman. Betapa kuatnya keimanan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar itu menunjuk ke arah kebaikan dan kebajikan itu menuju ke arah syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya berlaku benar. Sebab benar ni membawa menunjuk kita ke arah kebaikan. Mana benar ni, ulama mengatakan perbuatan kita, perkataan kita mestilah benar. Perkataan yang kita ucapkan mesti benar dengan apa, dengan peristiwa yang berlaku, dengan perkara yang berlaku. Ataupun perbuatan kita mesti benar. Perbuatan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah benar, tidak pelawak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak riak, tidak bukan sekadar luaran sahaja, nak bukan sekadar luaran sahaja nampak kita beribadat kepada Allah taala. Dalam hati dak, pada hakikatnya dak buat ibadat. Dalam hati niat nak tunjuk orang. Bukan nak buat ibadat sungguh kepada Allah taala, nak tunjuk orang ni, nak tunjuk orang, nak suruh puji ibadat kita. Itu perbuatan kita tidak benar kepada Allah taala. Allah taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati Allah taala Maha mengetahui. Kita tidak boleh kecek Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan setakat kita bercakap benar, bukan setakat perbuatan kita benar, membenarkan apa yang datang daripada Allah taala, membenarkan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana apa yang datang daripada Nabi kita benar, kita percaya. Tu Nabi suruh. Mana bukan setakat kita bercakap benar saja, bukan sekadar kita buat ibadat benar saja kepada Allah taala. Mestilah keyakinan kita, akidah kita, mana kita ni
segala-galanya membenarkan apa yang datang daripada Allah dan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak engkar sama sekali. Macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar bila Sayyidina Abu Bakar, mana Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq, digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat bercakap benar Abu Bakar ni, bukan setakat perbuatan dia benar kepada Allah Taala, tapi dia membenarkan apa yang datang daripada Nabi, membenarkan apa yang datang daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam, pada ketika berlakunya Isra dan Mi'raj, mana Nabi diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian naik atas langit. Kemudian pada waktu pagi itu pada waktu pagi itu Nabi siapa duduk, Nabi balik ke Mekah, Masjidil Haram kan, pada waktu pagi dalam masa semalaman sahaja. Mana ketika Nabi SAW balik, Nabi nengung dekat Masjidil Haram, macam mana aku nak beritahu kepada orang, aku nak khabar kepada orang tentang aku diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Tengah mikir-mikir nak royak, nak khabar orang macam mana. Abu Jahal datang tanya, ada apa berita wahai Muhammad, ada apa berita ke Muhammad? Nabi khabar, Nabi betul terang kepada Abu Jahal. Nabi khabar, aku diperjalankan semalam, aku diperjalankan daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kalau Abu Jahal khabar, pagi ni ada sini semula ke? Malam pergi Baitul Maqdis, pagi ni ada sini mula. Lalu Nabi khabar, ya memang pagi ni aku balik ada sini mula. Lalu Abu Jahal tidak mengingkari Nabi, tak kata Nabi pelawak. Abu Jahal minta izin dengan Nabi SAW, minta izin nak panggil orang, kemudian minta yang nak suruh Nabi khabar kepada orang bahawa dia diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Itu tujuan apa Abu Jahal nak panggil orang ramai? Tujuan nak suruh orang bakit awak kepada Nabi. Bila Nabi khabar diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis kepada orang ramai bagi lawak. Orang ramai kata Nabi bohong, Nabi berdusta. Pak mustahil pada zaman tu perjalanan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis memakan masa semalam. Mustahil. Masa tu 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Sebab itulah orang ramai tak percaya. Bila orang ramai, Abu Jahal pun orang ramai, lalu Nabi khabar peristiwa yang sebenar, dia diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Orang ramai pakai lawak, kata pelawak kepada Nabi, macam-macam bohong kepada Nabi, kata pakai bohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dia ada orang mana segi kan, ada orang pergi beritahu kepada Abu Bakar. Ada orang cerita kepada Abu Bakar, mendengar cerita, kenapa Abu Bakar mengatakan, kenapa orang ramai kata kepada Abu Bakar, tidakkah mendengar apa yang dikatakan oleh sahabatmu Muhammad tu? Kerana Muhammad kata dia diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dalam 1 malam. Lalu Abu Bakar tanya, betul ke dia kata gitu? Betul sungguh ke dia kata gitu? Kalau orang kata ya betul, dia kata gitu sungguh, dia diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Lalu Abu Bakar mengatakan, kalau dia kata gitu, sesungguhnya dia benar. Mana apa yang dikatakan oleh Muhammad, kalau Muhammad benar-benar kata gitu, memang betul lah. Dia berjalankan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Ini bukan setakat Abu Bakar siap jumpa lagi dengan Nabi SAW. Bakal jumpa dengan Nabi, tanya Nabi SAW tentang perjalanan dia daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Nabi cerita kepada Abu Bakar. Nabi cerita, Abu Bakar mengatakan kamu benar. Mana setiap kali Nabi cerita, Abu Bakar membenarkan Nabi SAW. Kali 2 Abu Bakar membenar. Akhir sekali Nabi menggelarkan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi SAW. Dikala orang kata Nabi ni pelawak, dikala orang kata ni Nabi bohong, Abu Bakar yang membenarkan Nabi SAW. Martabat As-Siddiq ni martabat yang paling tinggi sekali selepas martabat Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut, wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Ini martabat orang yang benar. Martabat orang yang benar, membenarkan nabi, membenarkan apa yang datang daripada Allah Taala, dan perbuatan dia cakap benar, sungguh cakap benar. Allah Taala kata sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah bersama dengan orang-orang yang Allah Taala beri nikmat ke atas mereka. Siapa dia Allah Taala beri nikmat ke atas mereka? Minan nabiyyin, daripada nabi-nabi. Kemudian Nabi Allah Taala kata wasiddiqin, dan orang-orang yang benar. Martabat orang-orang yang benar selepas martabat nabi-nabi alaihi wassalatu waktu kelebihan. Bila kelebihan orang yang bercakap benar dan sangat membenarkan apa yang datang daripada nabi, yang datang daripada Allah, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Orang mati syahid martabat yang ketiga selepas orang yang selepas martabat as-siddiqin, orang yang sangat benar, was-sholihin, dan orang-orang yang soal itu martabat yang diberikan, martabat yang besar, pahala yang besar yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sangat benar. Kita sambung hadis. Nabi sebut, inna rajula, sesungguhnya seorang lelaki, sesungguhnya seseorang itu berlaku benar sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang yang bersifat benar. Dan seseorang itu berlaku benar, setiap perlakuan dia berlaku benar semua, bercakap benar, perbuatan dia benar dengan Allah Ta'ala, dalam buat ibadat dia benar dengan Allah Ta'ala, dalam bab keyakinan dia apabila datang daripada wahyu, datang daripada Allah Ta'ala wahyu Al-Quran kata gini, dia sangat membenarkan Al-Quran. Mana Nabi kata gini, dia sangat membenarkan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hasilnya, natijahnya maka Nabi kata sehingga orang tu ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang yang bersifat benar. Allah Ta'ala tulis, catat pahala di sisi orang ni, orang yang benar, orang yang cakap bersifat dengan sifat yang benar. Kemudian Nabi kata, dan sesungguhnya bohong itu menunjukkan ke arah kejahatan. Dan mana bohong ni Nabi suruh tinggalkan bercakap bohong, cakap sama ada perkataan kita ataupun perbuatan kita. Perkataan cakap pelawak, mana dalam sebagai contoh dalam bab menyampaikan hari Nabi, dalam bab menyampaikan hari Nabi, orang tak terima orang cakap pelawak. Bercakap pelawak ahuk lalu, tidak diterima hadis yang diriwayatkan oleh orang yang cakap pelawak. Tak pakai. Mana mestilah orang yang benar, orang yang sikoh, orang yang boleh dipercayai, barulah hadis diterima, barulah hadis dia diriwayatkan, barulah hadis diambil oleh daripada orang tu. Mana Nabi kata sesungguhnya bohong itu menunjuk ke arah kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu menunjuk ke arah neraka. Mana ulama mengatakan bercakap berbohong di antara perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab Nabi kata sesungguhnya bohong itu menunjuk ke arah kejahatan, sesungguhnya kejahatan itu menuju ke arah neraka. Mana bohong ni di antara perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan sebahagian ulama mengatakan bercakap pelawak di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Oleh cakap pelawak, sebab Nabi menjanjikan bahawa kita dah ambil lagi hadis. Mana dan sesungguhnya seseorang itu berlaku bohong sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang pembohong. Mana sebab apa di antara dosa yang sangat besar? Sebab Nabi SAW menjanjikan bahawa orang yang selalu bercakap bohong, mana ditulis di sisi Allah Ta'ala, orang ni seorang yang pembohong. Bila selalu sangat amal cakap bohong, cakap dusta, orang ni Allah Ta'ala tulis di sisi Allah Ta'ala catat orang ni wahai cakap pelawak. Maka bila hadis tu, bila Nabi kata begitu, menunjukkan bercakap bohong ni, bercakap dusta ni adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi berbohong nak ambil piti orang.
nak bahan hati orang, lagilah besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut bercakap pelawak nak menyukakan hati orang, nak suruh orang ketawa, nak suruh orang suka. Nabi kata celaka dah orang itu. Nabi kata wailul lilladzi yuhaddisun nas, wailul lilladzi yuhaddisu fayakzibu. Celakalah bagi orang yang bercakap kemudian berdusta. Tujuan apa? Tujuan agar menyukakan, agar nak suruh orang ketawa, nak suruh orang suka dengan perbohongan yang dia dusta, yang dia bohong tu. Nabi kata celaka dah. Wailul lahu, celakalah orang ni. Wailul lahu, mana betapa besarnya dosa orang yang bercakap lawak. Bukan nak ambil video orang, dosa nak suruh orang nak cakap bohong, nak suruh orang ketawa, dosa besar dah. Nabi kata celaka dah. Mana bercakap bohong ni ada perkara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nabi benar ada juga. Antaranya mendamaikan orang, nak suruh orang baik, nak suruh orang baik daripada mana orang ni, dari Ali dan Zaid balas umur, daripada muda sampai ketua balas umur, daripada kecil sampai kedua sampai balas umur. Tak aja baik. Kalau kita nak mendamaikan antara Ali dan Zaid, kita pergi ke Ali, kita kabur ke Ali, Zaid nak baik dah denganmu, macam-macam kita kacik kepada Ali, nak suruh Ali ni berdamai dengan Zaid. Dekat nipu. Tujuan nak mendamai itu dibenarkan dalam syariat Islam. Tak apa mendamaikan orang. Kemudian dalam peperangan, Nabi sebut al-harbu qid'ah. Peperangan itu tipu daya, nak berdepan dengan musuh Islam. Mana boleh tipu helah dengan musuh Islam. Itu dibenarkan. Ada lagi lah perkara-perkara yang dibenarkan berbohong. Tapi kesimpulannya, secara umum yang bercakap pelawak adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut dalam hadis, qulil haq walau kana murra. Bercakaplah benar walaupun pahit. Walaupun pahit sekalipun kena bercakap benar dengan orang. Dan hadis yang seterusnya, hadis yang seterusnya daripada bab benar. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaghibuka ila ma la yaghibuka fa inna as-sidqa ma'ninah wal kadhiba ghibatun. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali ialah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajh. Ini moga-moga Allah Taala memuliakan muka Sayyidina Ali karramallahu wajh, sebab Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala daripada kecil. Tak pernah menyembah berhala. Sebab itulah Allah Taala memuliakan muka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hasan kata, hafiztu min Rasulillah. Aku menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Kalau ada apa perkara yang meragukan, perkara yang kamu ragu, dalam hatimu ada keraguan, kamu kena tinggal kepada apa yang tidak meragukan kamu. Bagaimana kita tidak tahu sama ada perkara itu halal ataupun haram. Status halal ataupun haram, kita kena tinggal kepada perkara yang tidak meragukan, pergi kepada perkara yang tidak meragukan. Sebagai contoh, dalam bab pakaian yang terkena najis, pakaian kita kena najis, kita tak tahu sama ada pakaian kita bahagian depan ke kena najis ataupun bahagian belakang ke kena najis. Yang kita tahu, pakaian kita kena najis kalau kita basuh bahagian depan. Selepas kita basuh tu, mari keraguan dalam hati kita, bahagian belakang kena tak najis. Sebab kita tak tahu, depan belakang tak tahu sama ada belakang ke depan kena najis. Kalau kita basuh bahagian depan, maka akan mari keraguan dalam hati kita, bahagian belakang kena tak najis. Kalau kita basuh bahagian belakang, bahagian depan kena tak najis, mari ragu-ragu dalam hati.
yang semoleknya nak menghilangkan keraguan yang ada dalam hati kita, kita kena basuh belaka. Kena basuh baju sekali semua baju tu kena basuh, bahagian depan bahagian belakang basuh, barulah hilang keraguan yang ada dalam hati kita, barulah ada keraguan tu. Tinggal apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Begitu juga sembahyang. Dalam sembahyang kita ada dok ingat mana dalam mazhab Syafi'i, kita dah ingat 3 kepak, maka kita kena ambil yang paling kurang. Yang paling kurang mana kita dah ingat, kita main ragu 3 kepak, kita ambil rakaat ketiga, kemudian kita sambung yang keempat. Itu dalam diajar oleh Nabi SAW dan diajar oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tu Nabi khabar. Dan status dalam masalah makanan itu status halal ataupun haram, kita tidak tahu sama ada haram ataupun halal, kita tinggal makan. Tak boleh makan makanan yang syubhah, yang ada kesamaran, tak boleh makan. Mana kalau kita nak ada keraguan dalam hati kita, makanan ni halal ke ataupun haram, kena tinggal. Makan perkara makanan yang tengah-tengah halal, yang statusnya halal sungguh, yang memang halal sungguh, barulah hilang, tak ada keraguan dalam hati kita. Kemudian Nabi sebut dalam hadis ni, fa innas sidqa tama'ninah, sesungguhnya kebenaran itu menimbulkan ketenangan. Nabi kata sesungguhnya kebenaran adalah ketenangan. Mana kebenaran adalah ketenangan dan dusta, sedangkan kedustaan adalah keraguan. Mana bila seseorang itu bercakap benar, dia tidak akan menyesal selama-lamanya. Tak akan menyesal sebab dia sudah bercakap benar dengan orang. Macam mana nak menyesal apa dengan nak menyesal apa? Sebab dia cakap benar dengan orang, tidak ada dalam hatinya penyesalan, tidak ada dalam hatinya keraguan. Kalau sebab dia cakap benar dah dengan orang. Bila seseorang itu cakap pelawak, mari ragu-ragu dalam hati. Mana kita cakap pelawak dengan seseorang, mari lama ragu. Ada orang cari, orang kata aku ni, orang cari nanti orang cari aku ni, orang kata apa aku, macam-macam. Mari keraguan dalam hati. Sebab tu Nabi kata sesungguhnya kebenaran adalah keraguan, bercakap bohong, kebohongan adalah sesungguhnya kebenaran adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan. Tidak tenang. Mari tak tenang dalam hati. Mari rasa tiap-tiap kali mana tiap kali dia cakap pelawak, mari dak orang cari dak kata aku ni, orang cari dak kata aku cakap pelawak apa dengar, cakap pelawak pula dengar orang lain ni cakap, cari dak kata-kata aku ni, cari dak, mari ragu mu dalam hati. Sebab itulah orang cakap pelawak tidak akan mari rasa tenang dalam hati dia, mari rasa ragu-ragu semua dalam hati dia. Tapi sifat dia bagi cakap pelawak, kalau sekali cakap pelawak, tabiat dia tabiat kali kedua cakap pelawak, tabiat kali ketiga cakap pelawak. Mana tak boleh tinggal. Kemudian tu hadis berkenaan dengan benar. Kemudian satunya hadis yang lain, an Abi Sufyan bin As-Saqr bin Harbin radhiyallahu ta'ala anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraqla qala Hiraql famadha ya'murukum ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqulu u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salah was-sidqi wal-afafi was-silah. Daripada Abi Sufyan Saq bin Harbin radhiyallahu ta'ala anhu, pada hadis ni yang panjang. Abu Sufyan pada masa ni dia kafir. Mana ketika peristiwa ni berlaku pada perdamaian Hudaibiyah. Mana peristiwa dia berjumpa dengan Raja Rom. Peristiwa dia berjumpa dengan Raja Rom berlaku pada perdamaian Hudaibiyah. Mana selepas perdamaian Hudaibiyah, orang kafir tidak berperang dengan Nabi SAW. Mana start damai satu. Mana bila masa perdamaian Hudaibiyah,
Nabi membuat keputusan, Nabi mengambil keputusan, Nabi berdakwah dengan raja-raja. Nabi kirim surat kepada Nabi ambil peluang hantar surat kepada Raja Rom, kepada Raja Parsi, kepada Raja Habasyah, kepada Raja Mesir. Masa perdamaian Hudaibiyah tu. Mana apabila Nabi hantar surat kepada Raja Mesir menolak tawaran dakwah Nabi SAW. Walaupun Raja Mesir tolak, Raja Mesir berlaku baik dengan utusan Nabi SAW. Raja Mesir berlaku baik, Raja Mesir beri hadiah kepada Nabi SAW. Kemudian Raja Habasyah, Raja Najasyi, bila dah terima surat tawaran Nabi SAW mengajak kepada Islam, Raja Najasyi tu masuk Islam. Raja Najasyi seorang saja masuk Islam. Raja Najasyi seorang je masuk Islam, raja-raja lain masuk Islam tu. Mana Raja Najasyi ni bila mana dia meninggal dunia. Raja Najasyi bila mana dia meninggal dunia, malaikat Jibril khabar kepada Nabi SAW bahawa Raja Najasyi sudah meninggal dunia, meninggal dunia. Mana lalu Nabi menyuruh para sahabatnya bersembahyang jenazah ghaib kepada Raja Najasyi. Mana berdasarkan hadis ni disyariatkan bersembahyang jenazah ghaib kepada orang yang jauh, kepada orang mati jauh, sunatkan sembahyang jenazah ghaib berdasarkan hadis Nabi SAW bersembahyang ghaib kepada jenazah Raja Najasyi rahimahullahu taala. Mana oleh kerana dia tidak berjumpa dengan Nabi, mana tidak sahabat Nabi lah. Mana tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tapi mendapat doa daripada Nabi SAW. Bila jenazahnya disembahyangkan oleh Nabi, insya-Allah menjadi ahli syurga. Insya-Allah menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila Nabi hantar surat kepada Raja Rom, bila Raja Rom terima surat daripada Nabi SAW, Raja Rom cari siapa yang berniaga kat Syam. Mana Rom ni berpusat kat mana? Kerajaan dia berpusat kat Syam. Syam ni besar. Syam ni bawah dia Jordan, Syria, Palestin. Tak silap lu benar. Syria, Palestin mana? Tu Jordan Syam lagi. Mana sekarang ni dipecah-pecah oleh orang putih jadi Syria, Jordan, Palestin, sesi negeri tadi. Mana bila Raja Rom terima surat daripada Nabi, Raja Rom cari siapakah orang Mekah yang berniaga kat Syam. Siapakah orang Mekah berniaga kat Syam? Bila dapat tahu Nabi Sufyan daripada Mekah yang berniaga kat Syam, lalu Raja Rom panggil Abu Sufyan, dan Abu Sufyan datang bersama dengan rombongannya bertemu dengan Raja Rom. Mana antara hadis dia panjang. Kalau cerita mana sedua muka surat, hadis perbualan Abu Sufyan dengan Raja Rom. Mana Raja Rom tanya kepada Abu Sufyan, apa yang dia suruh kamu? Apa yang dia suruh kamu? Muhammad suruh kamu nak apa dia? Masa ni Abu Sufyan kafir lagi, dia masuk Islam lagi. Mana Abu Sufyan meriwayatkan hadis ni ketika dia masuk Islam balik. Ketika dia masuk Islam, dia meriwayatkan hadis ni balik. Lalu Nabi Sufyan kata, Nabi kata Ubudullaha wahda. Mana Nabi Sufyan bercakap benar di hadapan Raja Rom. Mana dia tak cakap pelawak sikit di hadapan Raja Rom bahawa dakwah Nabi dakwah gini, mana semuanya Raja Rom cakap benar di hadapan Nabi. Raja Abu Sufyan bercakap benar di hadapan Raja Rom. Mana Ubudullah, mereka mana sembahlah kamu akan Allah. Itulah mesej dakwah Muhammad kepada kami. Sembahlah Allah sahaja, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu menyengutukan dengan Allah Ta'ala sesuatu. Jangan syirik kepada Allah Ta'ala sesuatu pun. Jangan sembah Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Inilah mesej Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mana Nabi Muhammad ni menyambung mesej Nabi-Nabi zaman dulu. Bukan Nabi Muhammad menyampaikan khabar sembahlah Allah Ta'ala, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Nabi-Nabi zaman dulu pun khabar gitu juga. Sejak zaman Nabi Nuh, mana nak berlakunya syirik tak zaman Nabi Nuh.
Zaman Nabi Adam, Nabi Idris tidak berlaku lagi menyengutukan Allah Ta'ala, tidak berlaku menyembah Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Start Nabi Nuh, barulah ada puak-puak yang menyeleweng, yang sembah berhala, yang sembah patung. Kalau Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh, suruh ajak kaumnya supaya menyembah Allah Ta'ala, jangan menyengutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Allah Ta'ala khabar di dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wajtanibut taghut. Itu mesej Nabi-Nabi kepada kaum dia. Sesungguhnya kami bangkitkan pada tiap-tiap umat itu akan rasul untuk menyerukan sembahlah Allah Ta'ala dan jauhkan diri daripada taghut, daripada perkara-perkara yang melampaui batas-batas Allah Ta'ala. Taghut ni banyak. Antaranya pemimpin yang sesat, pemimpin yang mengajak kepada kesesatan, tu taghut. Syaitan, taghut. Tu perkara-perkara yang melampaui batas lagi. Mana jauh daripada taghut. Ini dakwah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam kepada kaum dia. Maka kemudian disambung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad kata kepada kami, mana Abu Sufyan khabar, Muhammad kata kepada kami, tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kamu. Dalam riwayat yang lain, tinggalkanlah apa yang dilakukan oleh nenek moyang kamu. Mana apa yang dilakukan oleh nenek moyang kamu kena tinggal. Antaranya sembah berhala, memberi makan kepada berhala, sembah berhala, beri makan kepada berhala, puja berhala, tu kena tinggal. Itu Muhammad ajar kepada kami. Adapun perkara-perkara yang baik, ada juga perkara-perkara yang baik yang dilakukan di zaman jahiliah, antaranya menjamu orang, memberi makan kepada orang. Itu perkara tu tidak perkara tu Nabi tak suruh tinggal. Nabi suruh tinggal semua berhala, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Apa yang tidak dilarang oleh Allah Ta'ala, Nabi tak suruh tinggal, walaupun dilakukan oleh orang zaman jahiliah. Nabi tak tinggal. Mana Abu Sufyan kata itulah yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan kata, wa kana ya'muruna bis-salah. Adalah Nabi Muhammad ni masa tu dia Islam lagi. Cakap Muhammad lah. Allah dia Muhammad ni suruh kami sembahyang. Suruh kami sembahyang, suruh kami menyembah Allah Ta'ala. Itu mesej Muhammad kepada kami, dakwah Muhammad kepada kami. Mana sembahyang ni merupakan hukum yang paling tinggi, yang paling penting sekali di dalam Islam selepas mengucap 2 kalimah syahadat. Mana selepas 2 kalimah syahadat, sembahyang. Orang tak sembahyang disebut di dalam hadis Nabi SAW, mana antaranya orang 3 sembahyang sesiap mementerakan solat al-asr faqad habita amalu. Sesiap yang meninggalkan solat asar, maka sesungguhnya terhapus amalan. Betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan solat yang difardukan oleh Allah Ta'ala. 5 kali je solat subuh, solat zuhur, solat asar, kemudian maghrib, isyak. 5 tu je, 5 kali semayang saja. Tapi ada juga yang lalai daripada menunaikan solat. Dan disebut di dalam hadis amaran Nabi SAW, orang yang malah tidur, malah nak bangun semayang, tidur siapa nak bangun semayang subuh, tidur siapa nak bangun semayang zuhur, orang ni disebut di dalam hadis, orang ni dipukul kepala sehingga pecah. Katok kepala, mana malaikat ambil batu besar, katok kepala orang tu, katok kepala pecah. Kemudian pecah tu bukan pecah selama-lamanya, kepala dia bertakut seperti asal balik, pecah kemudian sihat balik kepala dia. Malaikat ambil pula batu, katok pula kepala. Mana diseksa sehingga hari kiamat oleh Allah, oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betapa besarnya orang yang meninggalkan solat. Bahkan sebahagian ulama dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Syafi'i kata orang yang meninggalkan solat dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad kata orang tinggal sembahyang jadi kafir, keluar daripada agama Allah Ta'ala, tak Islam dah. Dalam mazhab Imam Ahmad apa jadi kafir? Sebab Nabi kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa yang meninggalkan solat
dalam keadaan sengaja, maka sesungguhnya telah kafir terangan. Berdasarkan hadis ni, Imam Ahmad kabur bertinggal sembahyang jadi kafir, keluar daripada agama Allah Taala. Tapi macam Syafi'i kabur, kafir yang dimaksudkan dalam hadis ni bukan kafir yang mengeluarkan daripada Islam, bukan kafir yang keluar daripada Islam, tapi kafir yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah kufur nikmat, tidak berterima kasih di atas nikmat yang Allah Taala beri. Allah Ta'ala beri nyawa, Allah Ta'ala beri rezeki, Allah Ta'ala beri kesenangan hidup, tapi tidak sembahyang, maka telah kufur nikmat kepada Allah Ta'ala. Tapi Imam Syafi'i kata, orang tak sembahyang, dia telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala, telah melakukan jenayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menghalalkan kabar sembahyang tak wajib, orang tu jadi kafir lah, keluar daripada Islam. Mana kabar sembahyang zuhur tak wajib, sembahyang asar tak wajib, itu automatik sepakat ulama mengatakan orang tu telah keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana telah keluar, telah kafir. Kalau kata sembahyang tak wajib. Kerana nak kata betapa pentingnya sembahyang 5 waktu. Mana tu Abu Sufyan kata kepada Raja Rom. Kemudian Abu Sufyan kata kepada Raja Rom, wa kana ya'muruna bisidq. Adalah Muhammad ni suruh kami bercakap benar. Bercakap benar, berlaku benar. Mana itu yang Muhammad ajar. Mana benar dengan Allah Ta'ala, benar sesama hamba. Mana benar dengan Allah Ta'ala, ibadat kita masih benar kepada Allah Ta'ala, tidak pelawak kepada Allah Ta'ala. Benar kepada, mana ibadat mesti benar ni, ibadat kita tidak bercampur dengan riak, tidak bercampur dengan ujub. Mana mesti dalam hati dia betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada benar ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar sesama hamba. Bila bersama dengan hamba Allah Ta'ala, bercakap dengan percakapan yang benar. Bahkan Nabi ni, orang kafir memang sebelum Nabi dibangkit, sebelum Nabi dilantik menjadi rasul, nama orang kafir mengatakan Nabi ni orang yang al-amin, orang yang sangat amanah. Sebelum Nabi dilantik menjadi rasul. Mana selepas Nabi dilantik menjadi rasul, orang bakit lawak lalu Nabi, orang bakit bohong lalu Nabi SAW. Orang bakit pelawak. Mana sebelum Nabi dibangkit menjadi rasul, orang kata Nabi orang yang sangat amanah, orang yang jujur, orang yang benar. Tak ada yang paling amanah Malaikat Muhammad pada masa sebelum tu. Bila Nabi dilantik saja, orang kata pelawak. Antara yang pertama sekali Abu Lahab. Bila Nabi khabar tentang Islam, bila Nabi khabar mengajak kepada Islam, barang siapa yang meninggalkan Islam, yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, diazab oleh Allah Ta'ala, Abu Lahab khabar, celakamu, tabballaka ya Muhammad, celakamu hai Muhammad. Adakah dengan sebab ini kamu himpunkan kami, dengan sebab mu nak menyampaikan Islam, mu nak khabar tentang Islam, siapa yang tidak beriman akan masuk neraka, adakah dengan sebab ini? Kata Abu Lahab, celaan Abu Lahab kepada Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala turun lalu ayat, Allah Ta'ala khabar, tabbat yada Abi Lahab, binasa dua tangan Abu Lahab. Mana binasalah, terakalah dua tangan Abu Lahab. Bila Allah Ta'ala turun ayat itu, sampai bila-bila, sampai kematian Abu Lahab tidak memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ni walaupun orang kafir tentang Nabi, orang kafir lawan Nabi, orang kafir tak percaya Nabi ni jadi rasul, nak kabur amanah benarnya Nabi SAW ni, pada masa tu walaupun tak percaya kepada Nabi, orang kafir simpan barang berharga dengan Nabi SAW. Mana barang dia, tidak simpan dengan orang lain, tak simpan dengan orang kafir, disimpan dengan Nabi. Mana rumah Nabi ni menjadi bank. Mana si bank, mana barang orang kafir ada dalam rumah Nabi SAW. Dan bila Nabi nak kata betapa amanahnya Nabi SAW ni, bila Nabi nak berhijrah ke Madinah, Nabi suruh Ali bin Sayyidina Ali suruh bagi barang-barang yang disimpan oleh orang kafir, mana disimpan oleh Nabi, barang-barang kafir
Yang disimpah oleh Nabi suruh bagi orang kafir lelaki. Mana nak khabar betapa amanahnya, benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tak boleh engkar. Tak boleh kata Nabi cakap pelawak. Tak boleh kata Nabi ni cakap bohong. Memang dalam hati, memang pada mulut perkataan dia kata Nabi pelawak, tapi dalam hati dia ada engkar. Tak boleh kata Nabi ni seorang yang pelawak, sebab Nabi seorang yang benar. Kelakuan dia memang benar, sungguh-sungguh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, mana barang Nabi bagi. Bila Nabi nak berhijrah, Nabi beri kepada orang kafir balik. Mana Abu Sufyan sendiri yang mengakui Nabi seorang yang menyuruh kami berlaku benar, bercakap benar. Kemudian Abu Sufyan khabar kepada Raja Rom. Abu Sufyan khabar kepada Raja Rom, wal afaq. Nabi ni suruh bersikap dengan suruh menjaga kesucian diri. Mana Muhammad ajar kami supaya jaga maruah, jaga kesucian diri. Mana menjauhkan diri daripada perkara yang diharam, mana menjauhkan diri daripada zina. Zina di antara perkara yang merosakkan maruah. Dan seseorang itu berzina, merosakkan mana hubungan keturunan, merosakkan keturunan. Muhammad khabar suruh jaga diri daripada maruah, jaga kesucian diri. Mana dan ulama mengatakan bukan setakat jaga kesucian diri daripada zina, jaga maruah daripada terjerumus ke dalam lembah zina, dan jaga semua jalan-jalan yang membawa kepada zina. Antara jalan yang membawa kepada zina, perempuan keluar dalam keadaan memakai pakaian yang bertelanjang, pakai pakaian ketat, itu perkara-perkara yang membawa kepada zina. Memakai pakaian wangi-wangian berlenggok-lenggok, bentuk tubuh, makan pakaian berbentuk tubuh badan, itu semua perkara-perkara yang membawa kepada zina. Allah Ta'ala khabar di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu menghampiri zina. Mana bukan Allah Ta'ala mengharamkan zina, menghampiri zina pun Allah Ta'ala tak bagi. Antaranya berkhaluat antara lelaki dan perempuan dalam satu bilik. Dalam satu bilik berkhaluat boleh membawa kepada zina. Allah Ta'ala larang lelaki. Perkara-perkara yang membawa kepada zina, Allah Ta'ala larang. Dan kalau orang tu melakukan zina, Allah Ta'ala khabar di dalam Al-Quran. Mana Allah Ta'ala khabar dah, orang yang berzina yang belum berkahwin disebab 100 kali sebatang. Mana sebatang dalam Islam bukan sebatang yang melukakan orang, bukan meluka macam bukan sebatang sirih yang habis kulit, mana kulit pecah. Tak. Sebatang dalam Islam sebatang yang mendidik. Walaupun 100 kali macam mendidik, macam cikgu sekolah potong, mana tidak melukakan. Tu dan dihadapkan, mana disebab di hadapan khalayak yang ramai, disebut di dalam Al-Quran. Sebab orang berzina di hadapan khalayak orang ramai, orang tengok belaka. Nak suruh apa? Nak memalukan dia, dan nak suruh orang tengok ni, nak suruh orang ni tidak melakukan perkara-perkara dia, tidak melakukan zina. Nak suruh orang ni tak berzina. Tu tujuan Allah Ta'ala suruh, sebab di khalayak yang ramai. Nak suruh memalu, nak suruh orang ni insaf daripada melakukan zina, dan nak suruh orang tengok ni gerung daripada melakukan zina. Kalau aku buat zina, nanti aku kena macam orang ni, nanti aku dimalukan di hadapan khalayak yang ramai. Maka orang ramai berhenti daripada zina. Maka Allah Ta'ala khabar nakalan minallah. Allah Ta'ala khabar hukuman Allah Ta'ala ni cegahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana hukuman manusia tidak memberi faedah, hukuman Allah Ta'ala memberi faedah. Mana bila ditegakkan hukum Allah Ta'ala, orang tak berani zina. Mana antaranya zina, kalau orang tu berzina, berzina yang muhsan, yang sudah berkahwin. Berzina, kalau orang tu berzina mana yang sudah berkahwin, hukumannya direjam sampai mati. Sebab apa? Direjam sampai mati, nak suruh orang takut melakukan zina. Bila orang tu seorang kena rejam, orang tak berani tak zina. Mana tak berani, kalau aku zina mak kena rejam sampai matilah. Itu menyebabkan orang tak berani nak berzina. Hukuman Allah Ta'ala mencegah orang daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bila dihukum ramai orang nak dah.
Mana nak cegah daripada buat perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara perkara yang membawa kepada zina, mana ulama kata keluar perempuan yang keluar dalam keadaan pakai wangi-wangian, itu perkara yang boleh membawa kepada zina. Ulama kata, dan tidak harus bagi seseorang membiarkan ahli keluarga dia, sama ada isteri, sama ada mak dia ke, sama ada adik-beradik dia, tidak boleh membiarkan isteri dia keluar dalam keadaan pakai wangi-wangian, dalam keadaan memakai pakaian yang ketat, pakaian yang menyebabkan berlakunya perzinahan, tidak boleh membenarkan. Mana kalau nak keluar mesti ikut perintah Allah Taala, mesti ikut apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya dalam hadis ini tu menjaga maruah diri. Nabi Muhammad Abu Sufyan kata Muhammad suruh jaga maruah diri, jangan berzina. Kemudian jaga maruah diri, menjaga kesucian diri daripada meminta dengan orang. Jangan minta dengan orang. Jangan minta dengan orang. Mana ulama mengatakan kerana meminta ini adalah kehinaan. Mana bila seseorang itu meminta, orang yang meminta ini dia merasakan, mana bila orang tu minta, orang tu merasakan dirinya tak cukup lama dengan apa yang ada. Mana memanglah orang yang meminta ni bila minta, bila minta kali pertama nak minta pula kali kedua, tak rasa cukup dengan apa yang dia ada, tak rasa cukup lama dengan apa yang dia ada. Dan ulama mengatakan tidak harus seseorang itu meminta kecuali dalam perkara yang sangat diperlukan. Seperti contoh, orang tu terdesak, orang tu tak ada piti lajak, nak bayar sewa rumah, ada duit. Kalau aku tak bayar sewa rumah, aku dikeluarkan daripada rumah, aku diambak oleh tuan rumah, maka terpaksa minta. Tu tak apa, terdesak, minta dengan orang tak apa. Ni ada piti dah, tapi minta juga dengan orang, lahak juga harta orang, tu tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut antaranya, Nabi sebut waman yasta'fif waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha mencukupkan diri, Allah Taala akan mencukupkannya. Mana barang siapa yang mencukupkan diri dengan apa yang dia ada, merasa cukup dengan apa yang dia ada, Allah Ta'ala akan memberikan dia, Allah Ta'ala akan mencukupkan dia. Allah Ta'ala beri dalam hati dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Ini kalau orang tu selalu dengan minta dengan orang, Allah Ta'ala tidak akan, Allah Ta'ala jadikan hati dia ni tak rasa cukup dengan apa yang dia ada. Kemudian kecuali dalam perkara yang sangat diperlukan, tak perlu minta dengan orang. Terdesak, mana tak ada duit lajak, mana terdesak, kalau aku nak minta duit dengan orang, nak saya habis nyawa aku, itu dibenarkan meminta dengan orang. Dan disebut di dalam hadis Nabi SAW, orang yang meminta ni pada hari kiamat kelak, muka dia ni, daging muka dia habis. Mana secebih daging, tak ada sikit, tinggal tulang. Mana di hari kiamat kelak, bila orang tengok ni muka orang main minta orang, ni muka mana ni orang wahai minta dengan orang semua atas dunia ni, mana habis muka dia, daging muka dia luruh pada hari kiamat kelak. Mana dimalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila orang tu suka minta dengan orang. Kemudian hadis ngilah, mana Abi Sufyan khabar kepada Raja Rom. Abi Sufyan khabar kepada Raja Rom, Nabi Muhammad suruh menghubungkan kekeluargaan. Mana hubung kekeluargaan, hubung antara adik-beradik, hubung antara pak dara. Mana antara yang paling utama sekali dengan mak ayah. Dengan mak ayah jangan tinggal mak ayah. Mana bila mak ayah memerlukan duit, kena bantu mak ayah, kena tolong mak ayah kita. Tu tanggungjawab anak kepada mak ayah kita. Yang
Kedua, kena adik-beradik. Adik-beradik, mana jangan putuskan hubungan kekeluargaan dengan adik-beradik. Mana sebulan sekali kalau adik-beradik duduk jauh, puah antara hubungan kekeluargaan, puah adik-beradik. Hanya khabar adik-beradik. Kalau adik-beradik ada kesusahan, bantu dia. Itu cara menghubungkan hubung kekeluargaan. Nabi khabar dalam hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk syurga yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Mana tak masuk syurga bukan tak masuk syurga langsung. Tak masuk syurga, mana masuk syurga lambat, kediam. Mana masuk neraka dulu. Sebab apa? Dosa dia memutuskan hubungan kekeluargaan, hubungan keluarga dia bila dia putus. Masuk lambat juga, dimasukkan dalam neraka dulu, disucikan dosa di dalam neraka, baru boleh masuk syurga. Tu tak disyarahkan oleh para ulama. Ataupun tak boleh masuk syurga sebab dia menghalalkan. Nabi khabar haram putus silaturahim. Tak masuk syurga orang putus silaturahim. Dia khabar halal putus silaturahim. Mana halal putus silaturahim, maka orang tu masuk neraka kekal. Tak masuk syurga langsung lah, masuk neraka kekal sebab menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak antara syarah kepada hadis ini, saya minta maaf banyak-banyak lah. Antara mana tu perbualan antara Abu Sufyan dengan Raja Rum. Mana Raja Rum ni memang dia kenal. Mana bila dengar daripada Abu Sufyan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raja Rum mengakui bahawa Muhammad ni Nabi sungguh. Mana Muhammad ni Nabi, tapi Raja Rum ni tidak mahu memeluk Islam. Mana kerana sayang kepada tahta, sayang kepada kerajaan. Mana bila Raja Rum berhasrat nak memeluk Islam, nak menyatakan keislaman, baru nak nyata keislaman. Mana riuh dah kat istana tu, riuh mesti bangun. Mana nak nak urus raja dia nak masuk Islam, nak memberontak. Kalau raja dia nak masuk Islam, menyebabkan sayang kepada tahta, kepada kerajaan, Raja Rum tetap di atas agama. Memang Raja Rum ni orang Kristian kan? Orang Kristian, dibaca dalam kitab Injil. Kitab Injil memang cerita tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tahu, memang ada statistik cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana sayang kepada tahta, sayang kepada kerajaan, Raja Rum kekal dalam agama kafir dia, mati dalam keadaan kafir. Raja Najasyi Raja Habasyah. Raja Habasyah, Raja Najasyi Kristian. Bila terima tawaran Nabi suruh masuk Islam, Raja Najasyi masuk Islam dulu. Raja masuk Islam, terima tawaran masuk Islam, terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu saja raja yang ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Raja lain sayang kepada tahta, sayang kepada kerajaan. Terutamanya Raja Parsi. Raja Parsi boleh terima surat daripada Nabi, Raja Parsi koyok surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bila dapat maklumat bahawa bila Nabi dapat tahu bahawa Raja Parsi ni koyok surat Nabi khabar kerajaan dia akan dikoyokkan oleh Allah Taala. Mana sebelum kerajaan dia dikoyokkan, raja yang mengoyok surat Nabi ni mati dulu. Mati zaman Nabi. Selepas dia koyok surat Nabi, selepas tu berlaku perebutan kuasa antara keluarga dia. Selepas tu habis. Mana raja yang koyok surat Nabi dibunuh oleh keluarga dia, nak rebut, nak naik tahta jadi raja. Mati dah pada masa itu. Dan Nabi khabar kerajaan dia akan dikoyokkan ketika pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Raja Parsi, kerajaan Parsi dikalahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Saya cukuplah. Cukuplah sekadar pada malam ini. Minta maaf banyak-banyaklah kalau ada salah dan silap. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.